TikTok minta minimal 10 video dalam masa satu hari tau. Korang nak tak saya ajar 20 video satu hari pun masih steady. Jom. Alright, so dekat sini korang boleh tengok nama dia adalah storyboard. Kat sini storyboard. Okay, so dekat sini apa yang korang buat? Okay, sebelum tu kita tengok dulu kat bawah ni. Korang cerita idea korang tu nanti akan dah disusun oleh AI satu-satu macam ni. So ikut complete. So apa yang korang perlu buat adalah tinggal bagi idea korang saja. Okay, bagikan saja idea korang apa yang korang nak buat. Contoh dia lah. Okay, macam saya akan tulis Pak Abu seorang yang miskin. Okay, ini cerita yang saya buat lah. Okay, ni contoh dia. Okay, so kalau korang nak buat idea 10 konten sehari pun tak ada masalah. Okay, so korang tinggal slide di ke bawah. Nanti dia akan susun satu persatu sama macam ni. Dan korang tekanlah generate. So nanti bila dah siap, korang punya cerita ada kat sini lah. Korang boleh tengok skrip, korang boleh tengok gambar. Okay, dekat sini ada 6 scene lah. So korang boleh tengok dialog dan setiap scene. Kalau korang puas hati, send dekat sini. Korang dah boleh tengok. Okay, gambar satu-satu per scene lah. Dan dekat sini korang punya prompt nak ubah dialog ke apa, semua dekat sini lah. Okay, dan korang nak landscape ke ataupun portrait, terpulang. Okay, dan juga bahasa satu. Tengok dah siap konten korang satu. Dan tak sampai berapa minit pun korang dah boleh siap satu konten. Nampak tak betapa mudahnya? Ini setakat kalau 20 konten lah, tak ada masalah lah.